dengan isu baru-baru ini yang mendapat perhatian meluas di internet, syarikat telah mengambil tindakan segera menjalankan siasatan dalaman. Di sini, bagi pihak syarikat, saya membuat kenyataan rasmi. Syarikat dengan serta-merta telah memecat Su Yi Chen daripada semua jawatannya. Semua kerjasama yang berkaitan juga telah dihentikan. Satu lagi, berhubung dakwaan terhadap Lin Chen Ye yang disyaki menekan peniaga jenama kecil dan sederhana, syarikat telah menubuhkan satu pasukan siasatan bebas untuk menjalankan siasatan menyeluruh. Syarikat tidak akan melindungi sesiapa dan tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan yang menjejaskan etika perniagaan serta keadilan pasaran. Selain itu, syarikat telah membuat penyusunan semula pasukan designer. Ketua designer baharu telah pun secara rasmi memegang jawatan dan sudah mengambil alih sepenuhnya urusan perancangan dan pelancaran koleksi fashion musim baharu. Kami dengan ikhlas berharap orang ramai akan terus memantau dan memberi kepercayaan kepada syarikat serta profesionalisme dan nilai yang kami pegang selama ini. Terima kasih kepada semua rakan media, para tetamu kerana hadir ke majlis pelancaran produk baru kami. Yang pertama, saya ingin memberi respons terhadap kontroversi panas yang timbul di internet baru-baru ini. Setelah pengesahan, Naib Presiden syarikat kami, Lin Chen Ye, atas urusan peribadi dan keputusan sendiri menggunakan sumber syarikat hingga menyebabkan kerugian pada jenama kecil. Pihak syarikat tidak akan bertolak ansur dengan perkara ini. Naib Presiden Lin akan buat permohonan maaf. Saya mohon maaf kepada rakan kerjasama serta kepada semua jenama dan individu yang terkesan. Saya mohon maaf dengan ikhlas. Disebabkan tindakan terburu dan kesilapan saya telah kecewakan syarikat dan kepercayaan. Saya memberi kesan buruk kepada etika pasaran. Saya sanggup tanggung segala akibat. Maafkan saya. Seterusnya, dipersilakan Ketua Designer untuk koleksi musim tahun ini, Liu Man Ting.